Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pembelian secara online semakin popular di kalangan masyarakat. Salah satu produk yang sering dibeli secara online adalah buah-buahan, termasuk rock melon. Salah satu platform pembelian atas talian yang disediakan adalah melalui Agrobazaar Online. Bagaimanakah proses pembelian secara online ini berlaku? Tetapi masalah yang sering kali dihadapi oleh pembeli apabila membuat pembelian atas talian ialah menerima buah rock melon dalam keadaan sama ada tidak boleh dimakan ataupun rosak. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Antara puncanya ialah buah rock melon tidak dibungkus dengan sempurna atau pembungkusan yang digunakan tidak sesuai. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan berkongsikan kaedah pembungkusan yang sesuai bagi pemasaran rock melon secara online. Kaedah ini dapat melindungi buah rock melon sepanjang tempoh penghantaran. Okey, selesai sudah proses pembelian. Kita akan tunggu pembungkusan itu sampai. Kita akan buka dan kita akan lihat macam mana agaknya buah rock melon yang kita akan terima. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan pembungkusan online. Sekarang ni kita banyak didedahkan dengan pembelian secara online. Tapi bagaimanakah cara pembungkusan yang sebaiknya untuk kita kendalikan, terutama untuk buah rock melon? Kita sedia maklum buah rock melon adalah buah-buahan dan ia mudah rosak. Apa yang perlu kita sediakan pertama sekali ialah pengendalian perlu dilakukan dengan menggunakan sarung tangan untuk mengelakkan buah tercedera semasa pengendalian dilakukan. Keduanya, tempat pengendalian perlulah dialas dengan alatan ataupun bahan cushion yang boleh memberi perlindungan kepada buah supaya tidak berlaku kerosakan semasa pengendalian. Kemudian kotak yang kita gunakan juga perlu kita pastikan bahagian bawah ini diberi satu alat sama ada menggunakan plastik bubble supaya ia dapat memberi perlindungan di bahagian bawah buah rock melon apabila kita bungkus nanti. Okey, sediakan alat bubble, plastik bubble yang mencukupi untuk kita balut buah rock melon. Bahagian bubble ini pastikan ia meliputi buah rock melon. Kerana bahagian bubble ni dia ada dua permukaan, satu permukaan yang rata dan satu permukaan yang ada bubble ni. Kenapa kita menggunakan permukaan yang ada bubble ni di bahagian dalam? Tujuannya adalah supaya buah ini tidak akan berlaku perpeluhan apabila ia dibalut. Dan kena ingat kita balut bukan keseluruhan buah. Kita hanya akan balut bahagian tepi saja. Jadi saya akan bagi contoh. Ini bubble. Kita akan letak buah di sini. Kemudian kita akan balut buah rock melon ini secara perlahan-lahan. Okay, boleh nampak
Kalau tuan-tuan boleh lihat kenapa pembalut ini tebal. Ia adalah tujuannya untuk mensesuaikan ataupun kita nak sesuaikan pembalut ini dengan pembungkusan supaya ia cukup padat, rapat tetapi tidak mencederakan buah rock melon. Okey, selepas kita balut, pastikan kita selotip pembungkusan ni dengan rapi. Terusnya kita akan masukkan ke dalam kotak. Jadi kita masukkan begini keadaannya. Okey, tujuan dia adalah bahagian tepi ni dia akan melindungi buah rock melon ni lah daripada dinding-dinding kotak ni, daripada berlakunya calar ataupun luka. Bahagian atas ni kita lebihkan sedikit supaya ia memberi perlindungan kepada buah rock melon ni di bahagian atas, tapi tidak menutupi keseluruhan kerana kita bimbang akan berlaku perpeluhan pada buah rock melon ni, seterusnya akan menyebabkan terbentuknya kulat dan akhirnya akan berlaku kerosakan. Kita akan tutup dengan sempurna. Ini adalah kaedah yang disyorkan bagi memastikan buah rock melon dilindungi di dalam kotak sebelum penghantaran dibuat. Hasil pertanian yang akan dipasarkan tertakluk kepada peraturan yang diguna pakai bagi pembungkusan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Peraturan ini dikenali sebagai peraturan GPL, iaitu penggredan, pembungkusan dan pelabelan, yang mana ia mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Antara ciri-ciri yang disyaratkan di bawah peraturan ini adalah seperti ukuran pembungkusan mestilah bersesuaian dengan kuantiti keluaran pertanian yang hendak dipasarkan. Varieti, saiz dan juga grade mestilah sama bagi satu-satu pembungkusan. Berat bungkusan tidak melebihi 30 kg bagi pembungkusan secara pukal. Bungkusan itu perlulah berkualiti, bersih dan tahan supaya boleh memberikan perlindungan kepada keluaran pertanian semasa pengendalian dan juga pengangkutan. Bahan pembungkusan tidak memberikan kesan buruk kepada keluaran pertanian. Kesimpulannya, kita sebagai pembekal perlu memastikan penggunaan pembungkusan yang berkualiti dan sesuai digunakan untuk pembungkusan rock melon. Pembungkusan tersebut seharusnya dapat memberi perlindungan yang cukup kepada buah rock melon daripada mengalami kerosakan semasa penghantaran. Selain itu, kita sebagai pembekal juga perlu memastikan bahawa buah yang dijual melalui platform e-dagang ini selamat untuk dimakan serta mematuhi standard keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan. Seharusnya kita memperbaiki masalah yang sering berlaku dalam pembungkusan online ini kerana ia memberikan manfaat besar kepada isu kualiti dan keselamatan makanan di Malaysia. Sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sehingga berjumpa lagi.